Balik kegembiraan dan rasa teruja menimang cahaya mata sulung, terus selit tragedi pilu buat seorang ibu muda. Allahu. Beranak operate, terus lumpuh. Beranak Caesar lah kan. Sebelum operate tu dia memang sihat ke? Maklumkan isterinya tidak mengalami sebarang masalah ketika mengandung. Okey, sepanjang tempoh pregnancy, isteri sihat saja. Kalau lepas Caesar terus lumpuh, tu dengan MRI otak pula, 80% sel otak mati. Aku rasa yang ni amniotic fluid embolism. Komplikasi ni time Caesar sangat rare. Tapi possible boleh berlaku. Kalau korang tak faham ni apa benda, mudah je. Air ketubuhan dekat anak ni, doktor tengah Caesar ni, potong kulit, potong otot rahim. Tiba-tiba, air ketubuhan dalam kantung mula-mula boleh masuk ke dalam salur darah mak. Sepak air ketubuhan anak boleh bercampur dengan darah mak pula. Uri baby ni, kalau tengok betul-betul, dia adalah satu site ataupun tapak yang menghubungkan salur darah anak dengan salur darah mak. Dan macam mana air ketubuhan anak boleh masuk dalam darah mak, mungkin time prosedur Caesar tu akan berlaku koyakan pada amniotic sac ataupun kita panggil kantung baby. Rupa macam Bella ni. Yang ni lah amniotic sac ataupun kantung. Dalam ni ada air ketubuhan. Dan mungkin air ketubuhan tu boleh masuk ke dalam salur darah mak. Air ketubuhan baby ni macam-macam ada. Sel darah baby, sel tisu baby, sel kulit baby. Semua kaitan dengan baby ada dalam air ketubuhan. Hang bayangkan masuk dalam salur darah mak. Kalau darah kot, ada sel darah putih. Sel darah putih ni macam tentera badan kita. Bila sel anak masuk dalam darah mak, of course tentera ni akan trigger. Tu yang antibody, jadi allergic reaction. Dan amniotic fluid embolism ni boleh menyebabkan kematian. Faham tak apa maksud embolism ni? Embolism ni senang cerita benda yang menghalang blood flow. Dia boleh jadi kolesterol, darah beku. Contohlah darah beku dekat salur pernafasan kita ni. Dekat salur darah paru-paru ni. Hang rasa darah beku besar ni, bila ada dekat salur darah paru-paru, hang rasa-rasa tisu paru-paru akan terima darah? Memang tak. Akan mati kawasan paru-paru ni. Yang ni kita panggil sebagai pulmonary embolism. Boleh menyebabkan kematian. Ada darah beku, embolism dekat otak. Boleh menyebabkan stroke. So, dia sama macam amniotic fluid embolism. Tapi yang ni bukan darah beku. Tetapi ni melibatkan air ketubuhan baby yang menghalang blood flow dalam salur darah mak. Dan ada possibility air ketubuhan baby yang ada dalam salur darah mak boleh trigger darah beku dalam salur darah mak itu sendiri. Try bayangkan apa komplikasi yang mak akan hadap. Try bayangkan air ketubuhan tu dah merebak satu badan dan ada darah beku satu badan. Apa jadi pada badan mak? Disseminated intravascular coagulopathy. Yang ni kalau berlaku, bukan setakat sel otak 80% mati. Macam-macam organ dalam badan mak boleh mati. Multiple organ failures. Sebab tu aku cakap yang ni boleh menyebabkan kematian. Yang ni juga boleh menyebabkan darah beku dekat paru-paru. Oi, yang ni saja boleh menyebabkan kematian. Yang ni juga boleh menyebabkan darah beku dekat otak. So yang tu yang aku nampak apa yang berlaku dekat saudari kita ni. Lepas Caesar dia terus paralyzed. Lepas tu 80% otak dah rosak. Aku dah nampak yang ni saja yang punca dia. Ingat, memang rare, jarang berlaku. Kalau tengok data, 1 daripada 80,000 kelahiran Caesar akan berlaku seorang. 1 daripada 80,000 Caesar. Maksudnya jarang berlaku. Tapi itulah, bila berlaku, memang sedih Semoga Allah permudahkan segala urusan dia dan keluarga dia sekali. Termasuk baby yang baru lahir. Kesian. Lahir-lahir tak sempat rasa susu mak, kasih sayang mak, belayan mak. Sedih